Bangkit, kita jaga Sabah. Rumah kita. Selaku ahli parlimen di Papan ini, saya merayu kepada adik-adik sekalian. Saya perlukan orang bilang partner yang serasi. Saya perlu orang yang sama-sama bergerak sepasukan sama saya di kawasan ini, menyelesaikan isu-isu kita yang ada di sini. Dan orang yang paling serasi dengan saya adalah Datuk Pangeran Saifuddin Pangeran Tahir. Bukan hanya untuk diri saya, walhal untuk negeri dan untuk parti kita. Hebatkan Sabah. Ayo maknai perjuangan ini. Didengar, dilihat, dirasai. Marilah bersama Sabah maju jaya. Bersatu semua. Kita bersama. Kita bina Sabah. Sabah tanah air tercinta. Marilah bersama Sabah maju jaya. Bersatu semua. Kita positif bahawa untuk tempoh SMJ 2.0 insya-Allah dengan izin mandat rakyat, kita akan meneruskan mengukuhkan momentum peningkatan hasil negeri ini dengan sasaran kita tiap tahun meningkat, dan sasaran kita menjelang 2030 sekurang-kurangnya kutipan hasil negeri Sabah adalah mencecah ringgit Malaysia 10 bilion. Sekarang almost 7 bilion pada tahun 2025, dan dalam tempoh 5 tahun kita mau mencapai sasaran 10 bilion ringgit. Dan kita optimis, positif. Insya-Allah kita yakin dengan strategi-strategi yang kita gariskan, kita akan dapat meningkatkan dan mencapai sasaran kutipan 10 bilion ringgit tersebut. Jadi itu sasaran yang konservatif. We are optimistic that we can get more, we can achieve more. Dan dengan capacity, dengan keupayaan fiskal yang meningkat, terus meningkat ini, insya-Allah lebih banyak projek-projek dan isu-isu rakyat yang dapat kita selesaikan. We don't just talk, we walk the talk and work in progress. Itu paling penting. Gabungan Rakyat Sabah GRS hari ini melancarkan manifesto sempena pilihan raya negeri PRN Sabah ke-17 yang dibangunkan berasaskan gagasan utama rumah kita, kita jaga. Bertemakan memacu Sabah maju, rakyat berkemajuan. Timbalan Setiausaha Agung GRS, Datuk Armiza Muhammad Ali berkata, manifesto berkenaan digerakkan melalui 4 rukun utama, iaitu Sabah First, Sabah Forward, Sabah Prosper serta Sabah United. Keempat-empat rukun berkenaan diterjemahkan kepada 16 strategi merangkumi pelbagai agenda pembangunan merentasi pelbagai bidang. Armizan yang juga ahli Parlimen Papar menambah, manifesto GRS memberi tumpuan kepada 2 matlamat utama, iaitu peningkatan pendapatan negeri dan pendayaupayaan sosioekonomi rakyat. Strategi yang kita gariskan untuk kita meneruskan momentum peningkatan hasil negeri adalah ketegasan dalam kita memperjuangkan hak
hak Sabah melalui MN63, termasuklah hak 40% pemberian khas ataupun special grant. Itu antaranya, sebab kita sasarkan dengan pelaksanaan hak tersebut sepenuhnya, ia akan membawa peningkatan hasil yang besar kepada negeri. Begitu juga adalah untuk kita mempelbagaikan, meneruskan strategi kita untuk menggerakkan lonjakan kepada sumber ekonomi sedia ada dan juga untuk kita meneroka sumber-sumber ekonomi baru. Beliau berkata demikian dalam sidang media selepas majlis pengumuman Manifesto GRS di Pusat Konvensyen Antarabangsa Sabah SICC pada Isnin. Hadir sama dalam majlis berkenaan ialah Pengerusi GRS Datuk Seri Haji Jinor. Bagi pendaya upayaan sosioekonomi rakyat, GRS menekankan strategi seperti pembangunan modal insan, penyelesaian isu infrastruktur asas, peluang pekerjaan dengan pendapatan bermaruah, penyediaan akses perumahan mampu milik, peningkatan bantuan sosial dan pengukuhan perpaduan serta kesatuan rakyat. Tegas Armizan, kejayaan peningkatan hasil pendapatan negeri dan rizab negeri adalah teras kepada Manifesto GRS yang mempersembahkan hala tuju ke hadapan dan rekod prestasi untuk tempoh 2021 hingga 2025. Jumlah hasil pendapatan negeri menunjukkan momentum peningkatan positif sepanjang tempoh pentadbiran kerajaan GRS. Bersandarkan kepada momentum pencapaian tersebut, Armizan menambah antara fokus utama Manifesto GRS ialah meningkatkan kutipan hasil setiap tahun dengan sasaran mencecah sekurang-kurangnya 10 bilion ringgit menjelang 2030.